Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam transformasi. Sejambak kasih seharum kasturi buat peneraju majlis, jemaah hakim yang berintegriti, warga pendidik yang disanjungi, seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang dihormati. Akhlak mulia, keluarga bahagia, demikianlah bikisan wacana saya pada hari ini. Nantikan natijahnya, renungkan. Hadirin yang berbisi, menyusuri konsep akhlak mulia, keluarga bahagia mempunyai konotasi tersendiri. Ramai percaya bahawa akhlak mulia ialah satu kebahagiaan keluarga, masyarakat dan negara. Istilah akhlak berasal dari perkataan Arab iaitu khuluq yang bermaksud tata tertib dan maruah. Akhlak mencakupi seluruh perbuatan lahiriah yang terjemah daripada dorongan batinnya dalam diri insan. Manakala keluarga bahagia pula menurut Islam adalah keluarga yang berjalan sesuai dengan akidah dan syariat agama sehingga tercapai kehidupan yang barakah, sakinah, mawaddah dan warahmah. Justru hadirin sekalian, saya ingin mengajak anda menghayati 3 fokus bicara intipati wacana saya pada hari ini. Yang pertama, senario semasa institusi keluarga pada hari ini. Yang kedua, cabaran yang dihadapi oleh institusi keluarga. Dan yang ketiga, langkah-langkah mewujudkan keluarga bahagia melalui akhlak mulia. Sidang pendengar yang budiman, masih segar dalam ingatan, kita tersentak dengan peristiwa duka. Si bapa menikah mati, si isteri meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Isteri tua mengimbah asid kepada suami kerana isu berpoligami. Si anak pula membunuh ibu kandung angkara dadah menghantui diri. Kes sumbang mahram, harapkan pegar makan padi. Sebanyak 1,700 kes jenayah seksual kanak-kanak direkodkan setakat separuh pertama 2020. Kata Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Siti Zailah Mama Yusof melaporkan statistik polis setakat 30 Jun 2020. Senario realiti masyarakat kita sebegini amat menakutkan kita kerana seolah-olah masyarakat kita kehilangan rentak memacu bahtera keluarga. Anak-anak muda di bangku persekolahan sana sudah mempraktikkan gejala sumbang yang ditonton melalui kemajuan teknologi. Persoalannya, mampukah kita membentuk akhlak mulia dalam kalangan masyarakat kita dan seterusnya melahirkan keluarga yang bahagia dalam situasi sebegini? Sidang pendengar yang dihormati, terdapat pelbagai cabaran dalam membentuk keluarga bahagia pada masa kini. Sidang pendengar yang dihormati, pepatah Melayu ada mengatakan, hendak si budaya, tak hendak si budale. Peranan dan tanggungjawab membentuk akhlak mulia kini masih utuh. NGC yang prihatin menyahut pelan strategik kerajaan mengajak masyarakat mengubah paradigma. Khusus praperkahwinan diwajibkan kepada pasangan yang seia sekata mengikat janji agar memperoleh kemahiran yang secukupnya. Bangsaku, maruahku, ayolah anak-anak bangsaku. Kita kekalkan warisan kegemilangan ini selagi hayat di kandung badan. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.